aku risau. Semalam aku cakap dengan dia, ada Ernie cakap dengan aku, maklum takut adik cuti sebab dia kata nak MC. Aku dah risau. Macam mana ni? Korang ada tak nombor Iwan? Kita orang tak ada nombor telefon boyfriend siapa-siapa. Okey, tak apa tu, aku call kau. Nombor telefon Iwan minta kau tak ada minta. Aku betul call Iwan ni kan. Lepas tu dia macam blur tau. Ni maklum lah. Maklum. Kenapa maklum? Maklum nak tanya ni. Dia kata nak keluar dengan kau sekejap lagi. Kita orang nak keluar ni. Tapi itulah mak risau ni. Dia pergi cuti lah esok. Kau pastikan dia tak cuti esok Lah, dia bagi aku ubat. Dia bagi aku ubat. Dia belikan strepsil lah, apa benda lah. Kau jangan cuti tau, kerja je esok. Awak pastikan esok dia ada kerja. Okey maklum. Okey, insya-Allah dia tu jarang cuti tu. Dia mesti kerja punya. Itulah maklum dah beli makan, dah beli barang dah ni kan. Maklum nak masak kan, takut dia tak datang kerja kan. Dah kena buat plan B. Dia maklum jangan risau. Dia datangnya mesti dia datang. Tak, selamatlah Iwan ni ada. Bolehlah dia selamatkan aku. Bolehlah dia menjalankan misi ni. Patutlah. Ni cakap maklum tanyalah dia. Kalau tak aku tanya esok Pi datang kerja, takkanlah aku nak tanya kat aku aku perlukan orang ketiga. Berjaya tak? Berjaya. Aku lah tak expect semua terlibat Terlibat. Sampai Roger. Okey, dah sampai. Parking belum dah. Tapi pula rumah duduk belakang. Betul. Maklum macam mana plan? Nanti macam biasa lah, dia keluar nyanyi. Tahniah tau. Tahniah Tahniah lah birthday. Terima kasih lah. Saya kat sini nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang terlibat, yang sengaja ataupun tak sengaja, yang tak kerja pun kena datang kerja pun kena kerja. Terima kasih lah semua ya. Itu je lah. Semoga kenyang lagi. Amin. Kau rasa aku masak apa tu? Spaghetti. Lagi? Tak nampak spaghetti. Nampak spaghetti. Benda satu lagi favourite kau? Cik goreng. Aku pun nak buat spaghetti betul aku. Abi bagi dia orang makan Nasi goreng kan. Ini siapa masak maklum. Lain kali kalau dia masak, kau bagi je kita orang, kau tak payah makan. Aku cakap dengan dia orang, berapa orang yang datang kerja, mau nak masak spaghetti sedapnya. Tapi disebabkan korang kuat makan, mau nak tambah lagi buat nasi goreng kegemaran Nopi. Betul. Maklum ni macam nak masak banyak je. Yelah untuk kau, betul. Alah bukan selalu. Aku tengok status maklum Risau berdancing lah, berbenda lah. Itu pun lepas masak tu. Maklum kau tiba-tiba stila venue. Betul. Jom berdancing. Berdancing. Pening pada aku. Bongok. Lucu kan? Nanti aku post. Dia ada komen tak? Siapa? Pak Long. Ya ke? Dia cakap bila nak belanja? Belanja makan. Nak makan apa? Dia ajak pergi tombol. Hari tu tapi baru buka. Ramai lagi. Itulah. Reda sikit lah. Hari tu mak mentua aku, yelah ada Amin tak sesuai makan kat situ. Itulah. Kalau tak ada Amin boleh. Panggil lah dia orang. Jom kita ambil gambar.